Abah saya pesan kan, dia kata hidup ni kalau orang kata apa dah susah tu, jangan sampai menyusahkan orang. Dia pesan macam tu. Jangan sampai menyusahkan orang. Kalau kita susah tu, jangan sampai menyusahkan orang. Dah tahu kita susah, cari jalan untuk keluar daripada kesusahan tu. Kan, janganlah duduk je orang kata apa. Orang kata apa, tak apalah aku susah kan, Allah dah takdirkan aku dah susah. Nak buat macam mana, janganlah macam tu. Cari jalan keluar daripada kesusahan. Cari jalan. Kan, sambil dengan doa Allah mudahkan urusan semua. Bergerak. Cari jalan. Kadang-kadang jalan tu dah ada tau. Tapi yang kata apa, kita ni mungkin ni lah, hidayah ada tapi taufik tak ada, ambil korang macam tu lah kan. Allah dah bagi jalan lah kan, tapi kita tak bergerak ke jalan tu. Macam tu sama lah. Allah dah tetapkan syurga tapi orang tetap juga pilih jalan lagi neraka. Macam tu lebih kurang kan. So pandai-pandai lah fikir. Ingat, kalau susah tu cari jalan untuk keluar daripada kesusahan dan jangan sampai menyusahkan orang. Okay, good luck guys.